A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyati bermula ini itu satu bab pada mengadakan udhiyah. Pada mengadakan yakni kurban. Apa itu udhiyah? Kurban. Yaitu barang yang disembelih ia daripada unta atau sapi atau kerbau atau kambing. Untuk karena menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam masa yang lagi akan datang kenyataannya. Bermula dalil yang menyebutkan kurban itu dahulu daripada ijma' firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Pakken fasholli li rabbika wanhar kecau mentau. Nak salah mafhum orang Wahabi. Jadi no berarti sembahyang kan olehmu ya Muhammad hari raya dan sembelih oleh kamu kurban. Puang le raya ada kurban ataupun juga temayang raya. Menan lempom. Ma amala ibnu Adam yauman nahar min amali ahabba ila Allah Ta'ala min awraqatid dami na ta'ti yaumal qiyamati biqaruniha wa